Dari mana lebah menyengat? Dari sarang mencari mangsanya. Dari mana datangnya semangat? Dari harapan yang menantikan sinarnya. Okey, jadi adik kakak, kita bawa sinar kepada tuai rumah kita dah. Okey, di belakang saya ni adalah design jenis split level, di mana keluasan rumah dia adalah 2018 kaki persegi dan keluasan tanah dia 5,500 kaki persegi. Adik kakak, comel kedok rumah belakang ni. Comel kedok. Kalau nak tengok saya review rumah ni, jom ikut saya. Mari. Okey, sebelum tu adik kakak, sebelum kita masuk dalam, kita berada di bahagian bawah carport. Okey, carport ni berkeluasan 982 kaki persegi. Adik kakak tengok luah. Boleh muat 9 butir kereta adik kakak dah. Design split level ni dia ada bahagian parking bawah. Sebab tu dia panggil split level design, di mana dia ada dua design yang berbeza. Okey, jom adik kakak ikut saya. Mari kita tengok. Kita masuk dalam pula. Mari. Okey, sebelum tu adik kakak dah. Sebelum tu, itu security door. Okey adik kakak, lah ni saya berada di bahagian ruang tamu, di mana keluasan ruang tamu ni ataupun living area ni adalah 16 kali 18 kaki dah. Bukan kaki persegi, kaki. Okey, sebelah bahagian ruangan tamu ini adalah bahagian ruangan dapur. Mari tengok. Tada, comel ke adik kakak. Ini adalah dapur rumah ni. Okey, untuk pengetahuan adik kakak dah. Untuk pengetahuan adik kakak, kabinet bawah tabletok ni kami bagikan secara percuma. Cuma macam ZN. Cuma semacam. Okey, kita bagi secara percuma. Jangan rusing adik kakak. Ni, grill pun secara percuma. Dah, sinki, aksesori segala ni kita bagi secara percuma. Cuma yang untuk bahagian atas ni adalah penambahan daripada klien kita sendiri dah. Okey. Di bahagian dapur kita ada satu ruangan bilik store. Satu ruangan bilik store dan kita ada satu laundry area. Juga kita ada tandas. Okey, adik kakak tengok deh. Aksesori dalam tandas ni adalah kami bagi sekali lah. Ni semua kami bagi sekali. Pintu adik kakak premium by Kodo. Jom kita naik bahagian atas pula. Di bahagian atas kita mempunyai 3 bilik dan satu ruangan keluarga. Okey, hak saya duduk lah ni ruangan keluarga, family area dah. Anak-anak nak tengok TV, family nak tengok TV boleh mari sini. Tetamu boleh duduk bawah. Okey dah. Di ruangan family area pula kita ada satu beranda. Oh, nyaman adik kakak. Nyaman tengok suasana hijau. Nak cari mana lagi? Okey, kita pergi kepada bilik master dah. Jom. Ni bilik master. Master bedroom. Luas tuan-tuan. Luas, sangat luas. Okey, dalam bilik master of course lah kita ada satu tandas. Dah. Tinggal kau tengok dah dalam tandas. Semua aksesori ni kita bagikan secara percuma. Okey, jom. Kita masuk kepada bilik yang kedua. Sebelum tu adik kakak ada tandas sharing. Okey, comel. Design mozaik adalah pilihan customer kita sendiri. Jadi adik kakak jangan rusing. Ada setengah tanya nak pilih mozaik lah ke apa, boleh ke tak pilih mozaik? Boleh. Kita beri kebebasan memilih untuk adik kakak. Okey. Ini adalah bilik kedua lah. Berkeluasan 11 kali 10 kaki dah. Jom kita ke bilik ketiga pula. Bilik ketiga, puan-puan. Okey.
Bilik ni warna pink. Bilik ni warna pink adik kakak. Bilik ni warna pink. So saya anggarkan bilik ni adalah bilik anak perempuan dia. Betul tak? Okey. Pilihan cap pun kita bagi kebebasan untuk adik kakak untuk memilih cap. Semua di SMB Negeri Sembilan ni kita lebih kepada kebebasan memilih. Jadi adik kakak jangan rusing. Kita akan bagi kebebasan kepada adik kakak untuk memilih. Setara mana adik kakak? Tak comel lagi setara ni? Kalau nak rumah comel, nak bina rumah secantik ini, boleh kontak-kontak kami. Okey, jangan lupa adik kakak, kita masih dalam promosi dan masih lagi bersama kempen ketenangan bersama SMB Negeri Sembilan. Okey, gapa-gapa halo lacak. Tanpa ku sadar ku mulai bertanya, jika terulang akankah sama? Merah baby kamu, kau pun lirik aku, tiba-tiba mampu kau bisikan kamu apa yang kau mau, dia atau aku, gara mata madu. Hold my hand, don't tell your friends, cerita kemarin, ku ingat kemarin, manis muka ya permen. I hope this never ends. Okay, you be my queen, and I'll be the Spider-Man. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika dipelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, dan ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika dipelukanku. Malam chaos ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu, Ciratu. Tell my friends about you, tapi tunggu dulu. Ku masih ragu, kamu mau kabur. Wanna be with you, berjalani dulu. Wanna be with you. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di